Projek pembangunan fasiliti pembuatan super magnet bernilai RM600 juta yang bakal dibangunkan JS Link dan Linas Malaysia di Pahang dilihat berpotensi untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia sekaligus mewujudkan potensi baru dalam industri hiliran bagi nadir bumi. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan kedua-dua syarikat itu telah membuat persiapan awal dan beliau sendiri akan bertemu Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail Ahad ini antara lain akan membincangkan mengenai projek berkenaan. Sebelum mengakhiri lawatan kerja 3 hari di Korea Selatan, Datuk Seri Anwar berkata Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Aziz akan memantau keadaan. Jelasnya ia pelaburan penting kerana melibatkan nadir bumi dan pemprosesannya dianggap peringkat tertinggi disebut sebagai supermagnet. Menurut Perdana Menteri, JS Link telah membeli tanah dan akan memulakan operasinya, bermakna ia bukan lagi soal memorandum persefahaman. Itu dah beli tanah, dah beli kelang lama dan cuma nak operasi je. Itu maknanya itu bukan soal MOU pelaburan dah. Dia sudah pemasuk, dah ada tanah, dah ada dia ambil factory lama yang dia refurbish untuk jadi mempercepatkan proses. Terdahulu, Anwar mengadakan pertemuan dengan Ketua Pegawai Eksekutif JS Link Lee Jun Yong dan Pengarah Urusan Linas Malaysia Datuk Seri Marshal Ahmad. Turut hadir dalam mesyuarat itu ialah Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Sementara itu, dalam hantaran di X, Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata, usaha sama berimpak tinggi ini bakal memperkukuh kedudukan Malaysia dalam ekosistem bahan termaju dan teknologi bersih. Pada Julai tahun ini, Linas Rare Earth Limited memaklumkan pihaknya telah menandatangani persetujuan awal dengan JS Link untuk membangunkan kemudahan pengeluaran magnet kekal nadir bumi di Malaysia. Mengikut MOU itu, Linas akan bekerjasama dengan JS Link bagi membangunkan kemudahan untuk menghasilkan sehingga 3,000 tan jenis magnet sinter kekal neodymium besi boron berhampiran loji bahan termaju syarikat itu di Kuantan. Firma Korea Selatan itu sedang memperluas operasinya dengan menceburi industri magnet kekal nadir bumi, bertujuan membina rantaian bekalan global melalui langkah agresif untuk menjamin kedudukan dalam rantaian bekalan magnet nadir bumi.